Waalaikumsalam. Oh! Waalaikumsalam, ayam ponggeng. Ayam ponggeng. Waalaikumsalam. Mari. Oh. Okey, tinggal lapar ni tak makan lagi ni. Ni setiap tahap? 2, 3. 3. Okey, 3 dia relax. Okey. Ni sos apa? Supreme sauce. Kan buat supreme sauce? Mentah. So kita campur equal amount of fat and flour cooked together. Kan that is the definition. Kalau exam itulah definitionnya. You akan dapat betul. Okey, tapi flour ni mentah. Kalau kita letak flour mentah, dia akan rasa mentah lah sos kita tu. We have to make sure that the flour tu is cooked. Kan? Macam mana nak make sure flour tu is cooked? Bila kita buat brown white roux. Kalau kita buat brown roux, kita tahu dah tukar colour. Masak lah, confirm masak kan? Tapi kalau white roux, dia tak tukar colour. Macam mana nak tahu dia masak? Rasa macam berpasir, flour tu masak. Rasa macam berpasir gitu. Okay? Itu roux. Tapi satu lagi, dia panggil beurre manière. Dia sama equal amount of fat and flour kneaded together, diuli. Jadi macam kita buat tepung campur kata butter, kacang itu dia jadi seketul macam dough. Itu panggil beurre manière. Okey, dia mentah, dia tak dimasak. Sama juga. Ni lembik sikit kot. That's why dia tak whole shake. Rasa sedap. Dia buat sendiri ke bagi instant? Garam satu bagi. Terus dah. Okey, saya nak tunjukkan anda semua macam mana nak cut chicken. Ini takes different cooking time. Why? Because they are different sizes. Betul. So different sizes, different cooking time. How do you know ini berapa lama? Ini berapa lama? Kita cucuk tengok tak ada darah dekat joint. Kita cucuk dekat sendi kan? Cucuk dekat bukan atas daging, dekat sendi. Okey, kita cucuk dekat sendi tengok tak ada darah, dah masak. Tetapi tendensi untuk jadi overcook ada. Kalau kita masak lama, kita cucuk memang tak ada darah, tapi daging dah kering. So kita nak determine the cooking time is by weight, dengan berat dia. Setiap, ingat ni resepi dan daging ke, kambing ke, ayam, ikan taklah. Daging, kambing, ayam, rusa lembu kuda, tergiling. Setiap setengah kilo, 25 minit. Setiap setengah kilo for every half a kilo, the cooking time should be 25 minutes. Jadi ini, abang timbang ni mungkin 800 gram. Kali lah. Itulah chef pun kena pandai mathematics. Kalau tidak, tak tahu nak kira berapa jam. Kan? Ini mungkin sekilo 1.2 ke 1.3 kilo. Ini maybe dekat 2 kilo. Tadi cooking time berbeza. That's why kita kena timbang. Kalau kita masuk sekali arung, keluar sekali arung, yang ni masak cantik, yang ni kentung. Betul tak? Ya. Okay. So untuk kaki, kita pakai, okay, your knife must be very sharp. Pakai, sebab kita mostly pakai the tip of the knife. Ya. So jangan cucuk dengan fork. Fork ni pakai sebagai kita punya guide je. Kalau cucuk, the tendency of the juices to flow out, juice to keluar, ayam tu kering nanti. Jangan cucuk untuk guide, pegang supaya tak bergerak je. Okay. So kita pakai tip of the knife. Okey, tip dan ujung. So ujung pisau mesti tajam, ni kurang tajam je. Okey. Now, dekat celah ni dia ada joint ni tulang, kat sini ada tepi. So tiris tepi ni macam ni. Atas tulang ni tak nak bagi. So tepi untuk loosen the flesh, the daging ayam tu untuk macam gitu. Bukan kikis line away, bukan kikis lah. Jangan kikis. Okey. So pakai tip of the knife. Tengok, very juicy, come closer. Okay. Very juicy. Masak ketat ni macam tak masak. Okay. So kita pakai the tip of the knife. Dan sampai kita jumpa sendi. That's why chef dia kena belajar juga anatomi. Anatomi manusia, doktor belajar. Anatomi ayam kita belajar. Okay. Kita mana tahu kedudukan sendi. Kalau kita pakai gonyoh je, atas tulang ni tak bagi. Okay. Jadi pakai tip of the knife. Korek sampai jumpa the joint. Okay, kopakkan sikit. Mana joint dia? Ada cooker. Sampai jumpa dia punya joint. Bila joint, baru dia boleh tanggal dekat soket tu. Okay, baru dia boleh cabut. Kalau tidak atas tulang, memang tak cantik. Tengok. Dah siap. Dapat sekeping. Dan ini, kita tak nak siap, kita potong on the joint juga. Joint, sendi. There you go.
Okey, tapak gas keping. Bismillah. Nandus. Nandus tepi. Ini kurang tajam. Okey, tepi. Tu dia. Okey. The objectivenya ialah nak dapatkan as much meat as possible from the bone. Ya. Kalau tak pandai buat, apa tu korek. Itu joint. Tengok saya dah jumpa joint. Kobek. On the joint. Oh, mana joint? On the joint. There you go. Kan nampak joint? Kodek. Okey dah. Sekeping. Oh, ada darah sikit. Underdone sikit. Ya, this is underdone sikit. Lepas tu. Alhamdulillah. Oi. Nah. Okey, satu portion, dua portion. Satu ekor ayam berapa portions? Seekor ayam 2 portion? Banyak makan ayam membela Satu ayam berapa portion? 4 je. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya? Tak boleh 5 nak bagi token. Okey. Dan tengah ni pula. Tengah dia ada ni breastbone, kan? Bone. Sama juga. Sini ada cartilage, tahu cartilage yang tulang putih yang kerung ada collagen tu. So kita pun tepi juga. Jangan on the bone, tak boleh pergi. Tepi macam ni. Okey. Belah tengah. Siapa sekolah dulu rambut belah tengah? Ada? Tak ada. Beli 4D orang panggil zaman saya dulu. Okey. So tip of the knife. Go. Sini ada collarbone. V pun ni tepi dia. Kalau pergi, kita loosen up dulu. Loosen it up macam ni. Okey. So sampai ke sini kita nganu kata erong.